Bagi pemuda UMNO, kebebasan bersuara tidak harus dimonopoli pembangkang saja. Sebaliknya menjadi hak semua rakyat. Justru pergerakan itu akan mengadakan perhimpunan di tempat dan tarikh yang sama jika perhimpunan bersih diteruskan. Pergerakan pemuda UMNO dan juga pemuda Barisan Nasional juga akan mengadakan perhimpunan pada hari yang sama, iaitu 9 hari bulan Julai. Tujuan perhimpunan kita adalah untuk kita menyerahkan memorandum kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk kita pastikan bahawa sistem demokrasi yang ada di Malaysia ini dapat kita teruskan. Menurut beliau, Perhimpunan Pemuda UMNO bukan untuk berlawan tetapi berhimpun secara aman dengan kerjasama polis. Hargai alam sekitar untuk generasi akan datang. Dengan pesanan itu, sekian Buletin Pagi, Sama Hormat.